والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. Bagi sahabat-sahabat cucadam yang mengalami masalah bisa-bisa badan, kebas tangan, kebas kaki, dalam masa yang sama kencing manis tinggi, tuan-tuan lihat video ni. Yang pertama, tuan-tuan perlukan 1 gelas besar. Dan yang kedua, tuan-tuan perlukan secubit ataupun secukup, lebih kurang banyak ni, kunyit hitam asli ataupun black ginger. Dan yang kedua, tuan-tuan perlukan bunga kadukai, sama juga, 1 kecup, 1 cukup. Masukkan di dalam gelas. Kemudian tuan-tuan perlukan, ini bahan penting lah, temulawak. Ini bahan yang paling penting, temulawak. Temulawak asli, temulawak original. 1 sudu teh. Satu sudu teh. Kemudian last, tuan-tuan perlukan daun cemperai, 2 helai. Masukkan di dalam gelas. Kemudian letak air yang betul-betul panas. Kemudian tuan-tuan isi air yang betul-betul panas, tak mau suam, air yang betul-betul panas, panas mendidih. Alright, 1 gelas besar. Selepas itu tuan-tuan kacau dan biarkan dia. Selepas itu tuan-tuan kacau, bismillah, sambil kacau, sambil selawat, dan biarkan dia sejuk, suam. Selepas dia suam, apa yang perlu tuan-tuan buat? Selepas dia suam, tuan-tuan baca surah Wat-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sampai habis. 3 kali tiup, selawat 3 kali tiup. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan hadiahkan Fatihah kepada diri tuan-tuan yang sakit. Aku hadiahkan Fatihah, khususan aku hadiahkan Fatihah kepada Ali bin Abu. Contohlah, orang yang sakit tu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Walantalin. Tiupkan ke air tu, kemudian minum. Kemudian tuan-tuan minum. Minum jangan minum semua. Minum separuh-separuh. Pagi separuh, malam nak tidur separuh. Ni sukatan untuk sehari lah. Alright? Tuan-tuan buat dan tuan-tuan lihat sendiri, insya-Allah. Pesanan penting, cucadan nak ingatkan, sewaktu tuan-tuan nak baca surah ataupun nak syifa air tersebut, biarkan air tersebut suam ataupun sejuk dahulu. Jangan syifa dalam keadaan air yang panas. Alright?